Okey. Sumber daripada Reuters. Norway's oil and gas output higher than forecast in April. Jadi dekat Norway, berita dekat Norway, dia telah melaporkan bahawa production oil and gas di Norway sedikit tinggi pada bulan April. Okey, mari kita lihat. Okey, ini gambar oil and gas company Statoil Drilling and Accommodation Platform Sleipner A dekat Stavanger, Norway pada bulan Februari 2016. Statoil ni dulu nama dulu Statoil. Dia Oil National Company for Norway. So sekarang namanya bertukar jadi Equinor. Okey. So sekarang Equinor sebagai Norway National Oil Company. Okey, kita baca sikit. Copenhagen 20 Mei, Norway's combined oil and gas production exceeded an official forecast by 1.2% in April. Even though it declined slightly on year, the Norwegian Offshore Directorate NOD said on Tuesday. So jadi Norway punya oil and gas production melebihi daripada apa yang dijangkakan pada yang 1.2% ni, ada kenaikan sedikit 1.2% dalam bulan April ni. Jadi tahniah kepada Norway Oil Company atas peningkatan production. Kita baca lagi. Overall oil condensate, natural gas liquids and gas output stood at 0.663 million standard cubic meter per day in April. Okey, ni unit untuk production untuk gas. Okay, dia guna million standard cubic meter per day in April. Kalau nak tengok reserve besar sesuatu reserve macam sebelum ni, video sebelum ni pasal Indonesia, dia ada oil reserve sebanyak 15 trillion cubic feet. So sekarang ni kita nak tengok production million standard cubic meter per day, dia harian berapa in April. So equivalent to 4.17 million barrels of oil equivalent, a decrease of 2.4% year on year. So dia meningkat. Tapi untuk year on year dia berkurang 2.4% berbanding tahun lepas. So production dia berkurang berbanding tahun lepas, tapi bulan April ada peningkatan. So seterusnya, Norway is a Europe largest supplier of natural gas and a major producer of oil. Output varies from month to month depending on maintenance needs and other stoppage at more than 90 offshore fields. So Norway ni merupakan satu antara terbesar dekat Europe, producer untuk natural gas. Dia ada 90 oil field, offshore field. Terusnya, natural gas production in April fell to 339.8 million cubic meter MCM per day from 346.8 million cubic meter. Dekat sini, and exceed a forecast of 335.6 MCM million cubic meter by 1.3%. The regulator said on its website. So jadi natural gas production dekat Norway ni pada bulan April dia jatuh daripada 346.8 tahun lepas. Pada tahun ni bulan April dia jatuh kepada 339.8 million cubic meter. Tapi dia jangkakan sebenarnya 335.6 MCM. Still dia nak declare lah.
Tak pada April ni dia still lebih daripada apa dijangkakan. Okay. Tapi pada tahun lepas, compare tahun lepas, dia still kurang. Seterusnya, crude oil output fell to 1.83 million barrel per day, BPD. Ni nak kira oil lah. Kalau nak kira gas, dia guna unit MCM, iaitu million cubic meter. Tapi untuk crude oil kita guna unit barrel per day. So satu barrel, kita ada calculation satu barrel tu bersamaan dengan berapa tu. So crude oil output fell to 1.83 million barrels per day in April from 1.84 million barrels per day in the same month last year, and came in 3.5 above a forecast of 1.77 million barrels per day and ODIS punya data. So kat sini dia pun still jatuh pada bulan April ni, jatuh berbanding last year. Tapi untuk forecast dia still lebih lah. Macam tadi juga, natural gas dengan crude oil berbanding tahun lepas dia jatuh. Tapi untuk forecast, apa yang dijangkakan pada April ni dia jatuh, tapi sebenarnya dia melebihi lah apa yang dijangkakan dalam forecast. So Reuters ni melaporkan lah the latest performance of Norway Oil and Gas punya production untuk bulan April. Jadi kita tengok next month bagaimana, adakah Norway punya production masih boleh sustain ataupun berkurang ataupun meningkat. Okay.